Kita dah taruh bubble dan kita boleh nampak lah leak dia keluar kat sini lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita ada satu BMW X5. X5 ni dia datang, customer ni komplain bila dia parking overnight, dia suspension dia sagging. Kita mula-mula kita dah suspect lah. Dia punya exhaust dia kemungkinan besar leaking. Kalau tak exhaust mungkin dia punya line ke, dia punya pump lah. Tapi kita suspect kat situ. Jom kita tengok kereta ni. Okay, so ni dia punya air suspension dia. First kita diagnose, kita sapu sabun dulu lah kat sini. So kita tengok ada air leak tak. So kalau kat sini kita tengok, kita dah taruh bubble, dah taruh buih sabun kat sini dan kita boleh nampak lah air leak dia keluar kat sini lah. Kat sini lah menunjukkan di mana udara ni keluar. Kat situ kita akan advise customer ni to replace this air bellow. Kepada anda yang mengguna kereta Continental dan memerlukan perkhidmatan untuk diagnose atau servis kereta anda, kami Transmatic Autobans yang berada di Puchong Perdana berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya, datanglah ke workshop kami.